Sedih dan banyak iktibar kes adik ni. Banyak isu yang boleh alihkan dari isu sebenar. Demo organ lah, bahasa Negeri Sembilan lah, doa mati tak kena keluarga sendiri lah, kenapa sebut pakcik sebab muda lagi lah, pemandu kereta yang langgar tu patut dihukum lah, Melayu cepat mengalah lah, doktrin kerja makan gaji salah lah. Ya betul, betul semua tu pakcik hargai semua pandangan-pandangan tu. Pakcik akan ulas dalam video-video lain supaya isu dua beradik ni dia tak lari. Dua beradik ini adalah kawan kepada anak pakcik semasa sekolah rendah. Ibu dia ni rapat dengan bini pakcik. Mungkin sebab bini pakcik tempat dia mengadu dan mampu hantar mereka ni ke satu tempat yang dia perlu dengan kereta. Kisah adik ni dan kisah-kisah lain disusun Allah supaya orang yang tak terlibat secara langsung, iaitu kita semua ni tak terlibatkan secara langsung kan, supaya kita semua ni dia sujud lebih lama, dia syukur. Dalam rukuk tu kita menyerah kepada Allah. Aku ni dah buat segala benda yang perlulah untuk hati-hati. Tapi ialah kau lah yang tentukan segalanya. Aku menyerah pada kau ya Allah. Nampak? Kita menyerah. Kalau sujud tu kita sujud lama. Kita terima kasih ke Allah. Selama mana dah anak aku pergi sekolah. Terima kasihlah Tuhan atas segalanya. Elakkanlah segala musibah. Okay, itu yang tak secara langsung tu, yang terlibat secara langsung. Allah pilih sebab dia mampu. Allah uji manusia pada kadar dia. Allah hapuskan dosa, tercucuk jari pun Allah kurangkan dosa. Sekarang Acik nak ajak sebab apa kita perlu bersyukur dan sebab apa kita perlu bantu orang keliling kita dulu melalui kisah adik ni. Adik ni lahir dalam keluarga tak ada kenaikan kenderaan kecuali motor lah. Kau bayangkan selepas cuti sekolah, persekitaran sekolah pasti akan cerita kan. Okey, murid ke pantai, murid ke air terjun, ke negeri lain, ke mall, ke taman tema semasa cuti sekolah. Tapi adik ni, kau bayangkan tak impak adik ni? Kemudian kau bayangkanlah dia change naluri adik ni supaya dia belajar jadi cemerlang, supaya anak dia nanti tak akan jadi macam dia. Okey, kalau kau nampak time ni, kau akan nampak sebab apa kau perlu bersyukur dalam keadaan kau sekarang ni. Macam pakcik, alhamdulillah anak pakcik pun cemerlang juga dan mampu ke sekolah asrama Amara. Adik ni cemerlang juga tapi tak apply pun sebab kondisi dia tak mengizinkan. Kita boleh cakap lah pendidikan percuma lah, kita boleh lah cerita politik apa semua, tapi permulaan untuk ke sekolah asrama berat. Peralatan semua perlu dibeli, nak urus dokumen perlu kenderaan. Nanti dah duduk asrama tu, support moral, emosi anak tu perlu kenderaan, nak melawat, outing, pulang bermalam. Kau ingat senang serah kat asrama. Lepas tu mulalah anak tu dia tak happy, dia mulalah mengamuk. Bila mengamuk, dia akan konflik dengan orang lain. Lepas tu kau mulakan salah pelajar lain, bully lah apa sebagainya. Dan si ibu ni, pakcik terpaksa jelaskan supaya tak jadi fitnah kepada si ibu ni. Persekitaran family dia tak kondusif. Pakcik tak boleh cerita banyak, nanti jadi fitnah, tuduh-menuduh. Dan akhirnya isu ni beralih. Pakcik boleh bagi gambaran sikit lah supaya korang faham dan tak fitnah ibu dua beradik ni tentang usaha. Okey, jika mereka ni claim sara di kedai runcit, diorang ni dia akan claim yang perlu saja pada ketika itu saja. Maknanya dia claim sikit demi sikit. Tapi jika claim di mall yang mana bini pakcik ni bawa diorang ni claim banyak sekali lah sebab peluang nak ke mall tu susah. Takkan diorang nak susahkan bini pakcik. Dan apabila claim banyak ni, barang yang banyak tu diorang letakkan di tempat lain dan mereka akan ambil sedikit demi sedikit. Nampak sebab apa? Persekitaran tak kondusif. Ini yang pakcik boleh bagi tahu. Jadi jangan tuduh si ibu ni berkenaan dengan usaha lah. Tolong jangan petikai usaha si ibu. Si ibu juga bukan macam asnaf yang lain. Persepsi ya. Persepsi beranak banyak-banyak, lepas tu membepel zakat tak bantulah, tu tak bantulah. Pakcik tak kata salah ataupun betul beranak banyak-banyak ni. Persepsi ni dia pelbagai. Tapi si ibu ni dia faham dan rancang. Anak si ibu ni 2 orang je. Tapi itulah, walau si ibu rancang harta si ibu hanyalah 2 anak itu saja, tapi Allah dah kata lain dan kini tinggal seorang. Itu pun sudah patah sini, patah sana, tunggu giliran masuk besi. Okey, apa yang boleh dibantu? Terutama influencer dan founder-founder Kelantan. Jadi bagaimana boleh bantu kes-kes macam ni? Okey, yang pertama, ziarah tanpa impak. Ada 2 perkataan, ziarah dan impak. Ziarah ni dia moral support dan kita boleh tahu cerita sebenar dan kita boleh tafsir bagaimana nak bantu dia. Tapi kalau ziarah ni dia datang dengan publicity, ini adalah impak. Mungkin akan menimbulkan cemburu dan memangsakan si ibu. Mungkin. Jadi kepada yang nak ziarah boleh bertanya kepada orang Masjid Kampung Kubang Batang Pasir Mas. Tengok gambar ni, type di Google Maps dengan betul dan penuh. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, buatkan lesen motor bagi si ibu ni dan sumbangkan motor jenis skuter
Dia rendah, seat dia tu rendah dan sisi kecil. Senang buat ibu ni ke sana ke sini lah. Yang ketiga, sumbang kepada persatuan, dan persatuan ni akan update sumbangan korang. Pakcik akan bantulah share update tu. Okay, akaun persatuan ni mungkin pakcik tak lepas kalau letak dalam video, pakcik akan pinkan di komen. Tapi paling aula, paling yang betul sekali pada pakcik ialah dengan kisah-kisah seperti ini, kita buka mata dan telinga kita ni semua, tanya khabar saudara terdekat kita dulu, jiran terdekat kita dulu. Selalunya mereka diam sebab malu dan pilih derita. Yang saudara terdekat ni call, buat-buat tanya, Dik, Lang, Ngah, anak kau dah bayar yuran belum? Aku ada rezeki lebih ni, ada orang bagi. Kalau belum aku nak bayar kan? Nampak? Orang bayar ni sebenarnya biarlah pun suami dia ke sebenarnya, ataupun majikan bagi ke sebab duit gaji. Tapi tujuan sebut orang bagi ni sebab nak elak saudara rasa bersalah dan malu. Dekat situ kita boleh tahu kondisi saudara mara kita. Okey, kalau jiran pula, buat-buatlah pergi minta gula ataupun beras. Assalamualaikum. Kau ada gula lebih tak? Aku nak pergi beli kedai tadi, pergi kedai lupa lah. Kemudian dengar dan tafsir suara dan nada jiran tu kan. Kau boleh tafsir lah. Kalau ada yang tak kena, hantar terus bantuan. Kau kena ingat Allah ni dia tak perlukan agama. Yang perlu agama ni kita. Apa Allah kata? Allah kata jangan mencuri dalam solat. Kita ni solat kemain lagi, tapi hablum minan nas ni ke laut. Allah ni dia dah kaya dan megah dah, mutakabbir dah, akbar. Dia tak perlu pun ibadah kita ni. Kita ni perlu ibadah sebab syukur saja dan perintah dia. Tapi yang tak kaya, tak megah, tak akbar, lemah, derita adalah saudara dekat kita dan jiran dekat kita. Ini tanggungjawab yang Allah akan tanya soal ni. Jadi jual beli sajalah dengan Allah ni. Aku buat baik ni sebab nak berniaga dengan kau ya Allah. Setakat ni tak ada lagi. Nanti hari depan aku claim ya. Nampak? Klaim ni dia macam hadis 3 lelaki terperangkap dalam gua. Dia tawasul dengan amal. Apa yang dia pernah buat baik pada manusia lain sebelum tu, dia klaim dengan Allah ketika dia susah. Jadi terperangkap dalam gua tu lah. Jika ada manfaat video pakcik ini, kau share lah. Sama-samalah kita tanam saham untuk kita tuai di alam sana, insyaAllah, amin.